Memang rugi jadi orang JB kalau tak pernah sampai kat sini. Antara yang special kat sini, dia punya ikan bakar. Ikan bakar kat sini dibakar atas arang. Macam-macam menu di kampung. Antara yang kita orang boleh highlight, dia punya masak lemak rebung. Lepas tu dia ada ni siput sedut. Yang ni patin tempoyak. Ada udang masak lemak. Yang ini sambal bilis petai. Kat hujung ni dia ada jantung pisang, ada ulam-ulam kampung. Special untuk Ramadan, diorang ada bermacam-macam jenis colek. Antara yang ada udang, yang ni sausage, ketam, ikan celup tepung, filamin ketam, berbola daging, paru, cendawan enoki, yang ini berbola cheese, keropok reko dan juga kerang. Sebelah sini diorang ada colek-colek buah. Lokasi kedai ni dia dekat Setia Tropika. Senang je nak cari. Dia betul-betul berhadapan dengan bangunan Orange Tiong Nam. Yang tu Tiong Nam punya bangunan. Dia betul-betul depan ni. Korang cari restoran ikan bakar hantu air asam.